I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Pandang pertama lihat nona langsung suka. Adik nama apa? Apa? Afaf Muhammad Afaf. Lagi nama ayah? Afaf Rizki. Afaf Rizki. Akak nak tanya soalan boleh tak hari ni? Akak nak tanya banyak soalan kat adik. Kat adik Afaf. Boleh? Boleh. Apa adik selalu kalau adik gembira kan, adik selalu buat apa? Cakap. Kalau adik rasa happy kan, adik buat apa? Kalau adik Adik seronok buat apa hari ni? melukis ke, mewarna ke? Main dengan kawan seronok tak? Adik? Kalau adik main kan, adik suka main kat luar ke adik suka main dengan kawan? Kawan. Main dengan kawan. Afaf kalau Afaf semarah, Afaf buat apa? Kalau adik kan, adik marah kan, adik buat apa? Macam kawan adik ambil mainan adik ke, adik buat apa? Marah. Ha? Marah. Oh, marah. Oh, maksudnya adik marah tu kalau kawan adik ambil mainan adik lah. Kalau adik rasa sedih ke, kalau adik rasa macam adik ada masalah ke, adik suka luah kat siapa? Macam kalau adik sedih kan, macam ibu marah ke, adik buat apa? Adik buat apa? Adik nangis ke kalau orang marah kat adik? Afaf, kalau Afaf rasa sedih, kalau Afaf ada masalah, Afaf suka cakap dengan siapa? Macam kalau Afaf kan, Afaf selalunya kalau ada masalah macam mana? Macam sedih ke, hari ni cikgu marah Afaf kan dekat sekolah. Kalau Afaf balik kat rumah, Afaf cakap kat siapa? Mama. Adik luar kat mama lah. Adik suka cakap dengan mama ke? Afaf kan suka main dengan kawan-kawan kan. Afaf tengok kawan Afaf tengah menangis. Afaf buat apa dengan kawan Afaf? Macam cikgu lah kan. Macam kawan Afaf yang nama kawan Afaf apa? Yang Afaf suka kawan. Afaf suka kawan dengan siapa? Suka main dengan siapa? Kalau dalam kelas, Afaf cakap je dengan dia, main je dengan dia. Apa nama kawan Afaf tu? Siapa selalu teman Afaf di dalam kelas? Dekat-dekat dengan Afaf. Siapa nama kawan Afaf?
dia kena marah dengan cikgu kan. Afa buat apa? Afa pujuk dia ke macam mana? Afa? Cakaplah. Kan kalau kawan-kawan Afa sedih kan, macam nangis ke, kena ambil mainan dia ke, Afa buat apa kat dia? Marah. Kenapa marah dia, Afa? Kan dia sedih. Dia nangis. Afa buat apa? Afa pujuk dia ke? Kenapa Afa marah lah kat dia kalau dia nangis? Afa rasa nak pujuk kawan Afaf tak kalau kawan Afaf nangis? Apa yang Afaf rasa kalau kawan Afaf tu nangis? Afaf? Afa tak faham kan? Tak faham. Kalau kawan Afa nangis, kan dia rasa sedih sangat hari ni. Apa yang Afa buat? Afa pujuk ke? Kiranya Afa marah lah kalau dia nangis. Afa? Afa marah? Ya, tak. Soalan lagi apa? Kalau Afa kan, kalau Afa rasa takut kan, macam kalau kat rumah, kalau Afa takut kat apa? Haiwan ke? Afa takut apa? Haiwan. Haiwan tu haiwan apa? Aku takut. Ular? Aku takut ular tak? Tak takut. Kalau laba-laba? Takut. Takut. Kalau benda lain ke? Kalau duduk rumah? Kalau Afa takut apa? Mama marah ke? Duduk tempat gelap ke? Afa takut apa? Afa takut tak tempat gelap? Tak takut. Kalau mama marah? Takut? Dengan kami awak takut tak? Tak takut. Dengan kakak Tak takut kat awak mama? Sayang mama? Oh my god! Wow! A few minutes later. Tanda awal yang cikgu nampak bila kanak-kanak ni mula beremosi seperti marah. Macam contohnya macam kanak-kanak macam Afaf tu, ada tak Afaf tu dia mengamuk ke marah? Kalau yang ada tu, ada yang anak tu macam tu dah dia cikgu bawa dia pergi memang dia macam mengamuk sebab dia stres, dia ada masalah kat rumah dia. Macam tekanan sebab aku dia kan marah dia. Yang tu je dah, yang lain tak ada masalah, yang lain okey semua. Tapi pandai. Pandai. Memang dia jenis budak cerdik, genius. Cuma dia masalah dalaman dia macam nak apa-apa nak nombor satu. Baca doa ke apa, orang lain tak boleh kena dia. Macam tu. Kalau nak suruh apa-apa kena dia. Kalau orang lain dia akan mengamuk. Mengamuk, aku macam nangis. Macam ni lah. Tak marah. Tekanan. Tekanan emosi dia memang dia berbeza dengan yang lain. Memang agak teruk lah. Cuma lepas dia datang sini, dia sekolah kat sini, makin kurang. Sebab cikgu selalu ni kan, selalu bagi kata-kata, apa cakap semua. Kurang lah benda tu. Semakin baik lah. Walaupun dia perasaan macam tu lagi, tapi dia semakin baik. Boleh lah, boleh terkawal lah. Masih terkawal lah kalau hantar kat sini kan. Cikgu ambil tindakan awal lah.
Cikgu maknanya benda tu cikgu lawan. Bukan cikgu ikut dia, tak, cikgu lawan. Cikgu lawan lama-lama dia jadi dengan sendiri dia jadi slow. Masa tu dia meluah kat cikgu tu macam mana? Ada dia memang mama dia pun bagi tahu macam tu. Dia memang nenek dia memang garang sangat, macam bagi tekanan kat dia. Selalu marah, selalu apa-apa semua dia sekat. Dia tahan, tak boleh, yang ni tak boleh. Dia macam tekanan tu dia lah. Dia lepas kat Kiranya sekolah. keluarga dan cikgu ambil tindakan awal lah sebelum keadaan tu semakin memburuk. Ya, Kak mama dia bagi tahu kat anak teacher Adilah kan. Tak apa dia kata dia lawan juga. Itulah. Cikgu, soalan kedua, apakah strategi yang cikgu gunakan untuk menenangkan kanak-kanak, maknanya menenangkan Afah ni bila dia marah, macam strategi yang cikgu buat bila dia marah? Okay, bila marah kita bagi cool down lah. Cakap kat dia, kita bagi kata-kata yang baik kat dia. Tak boleh buat macam tu. Macam tu jadi lama-lama dia orang pun jadi faham benda tu. Ini pendekatan awal. Ya. Soalan ketiga, bagaimana cikgu membantu Afah menyatakan perasaan dia? Kita bantu dia dengan cara percakapan kita lah. Berbual. Kita berinteraksi lah. Berinteraksi lah. Guna fizikal, kita pergi tempat dia, kita cakap elok-elok. Dari segi ni lah, bagi pelukan ke kan, cakap kat dia. Bagi sokongan emosi lah. Emosi lah. Dalam buat aktiviti pun sekali berinteraksi lah. Ya. Sekali lah. Seterusnya cikgu, soalan nombor 4. Apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam mengurus emosi Afaf? Apakah macam cabaran yang paling macam sukarlah untuk cikgu tangani Afaf ni, macam mana? Cabaran lah cikgu hadapi dengan emosi Afaf ni. Cabaran dia, kita sendiri pun jadi macam kena kuat jugalah. Kena kuat kan, kita nak bagi dia cool tu. Kita kena sabarlah. Masa dia tantrum tu. Kalau soalan ni patutnya bagi ke anak tu, yang budak tu. Yang tu memang cikgu dengan cerita pun memang Faham? kalau anak ni memang kita boleh cakap dia macam mana. Memang betul lah kita kena hadapi dia, tantrum dia tu. Kadang mengamuk, kadang dia menangis, macam bentak kaki. Semua kadang ayat dia tu macam kalau kita kena macam tak ada adab lah. Oh, kasar. Ya, cakap ni nak apa tu, nak pijak. Maknanya dia cakap kat orang tu nak pijak. Dia nak pijak kawan dia. Marah. Cikgu sendiri dengan Cik Zah tu, kalau kita marah kan. Kiranya emosi cikgu juga macam tertekan lah. Memang akan ada lah macam tu. Ada rasa emosi. Tapi kita, yalah. Ni kita kena kawal lah kan. Tak boleh, memang tak ada, tak boleh sentuhan, tak boleh. Maknanya bercakap je lah. Sebab kita kan sebagai bakal cikgu kan. Kena sabar lah. Sabar je lah. Kalau ada masalah macam tu, kalau tak sabar memang akan datang penyakit macam-macam tu, darah tinggi lah apa. Jantung. Macam rasa nak marah kat budak tu. Ada je cikgu rasa kan. Ada. Memang ada. Sebab bila kita banyak-banyak kali bagi tahu ke, kita nak ajar kan, macam buat teendah ke, yang patut tak salah. Itu dia macam bagi tekanan lah tu. Kan. Soalan kelima, bagaimana Cik Izzah bekerjasama dengan ibu bapa Afah untuk menyokong emosi Afah? Jadi kita akan berhubung
sambung lah, bagi tahu macam mana dekat sekolah, apa yang dia buat, pelajaran. Mak ayah kena bantulah kat rumah. Bagi sokongan juga untuk belajar semua. Kiranya sentiasa inform dekat ibu bapa lah, yang macam Afaf tengah buat apa, macam ada masalah apa, selalu macam cakap lah ada masalah ni. Maknanya akan bagi tahu lah, kita akan bagi tahu. Dia tak boleh buat apa ke. Maknanya dia tak fokus ke. Jadi benda ni perlu perhatian kat rumah juga kan. Senang lah nak hadapi masalah Afaf ni, macam mana nak cari apa ni, macam nak selesaikan masalah Afaf ni. Senang lah. Itu je cikgu. Terima kasih. A few minutes later. Angkat kertas. Apa? Angkat kertas apa? Angkat kertas tu. Angkat kita. Semalam macam mana?
few minutes later. Membuat bersama adik Afaf yang saya dapati adalah adik Afaf menyatakan perkara yang kerap membuatkannya berasa gembira. Hal ini berkait rapat dengan keupayaannya untuk mengekspresikan emosi positif secara semula jadi apabila berada dalam persekitaran yang selesa. Semasa sesi temu bual di dalam video, adik Afaf dilihat memberikan kerjasama yang baik, mampu menjawab soalan, mengenal pasti beberapa emosi asas dan menunjukkan reaksi wajah yang sesuai dengan topik yang dibualkan. A few minutes later. Hasil dapatan saya mengenai temu bual daripada guru menunjukkan perkembangan emosi Afaf berada pada tahap yang sederhana. Dia sudah mempunyai kesedaran emosi yang baik kerana mampu mengenal pasti emosi asas diri sendiri. Walaupun Afaf boleh berkomunikasi dengan baik semasa temu bual, guru dapati bahawa dia masih memerlukan bimbingan dalam aspek pengawalan emosi dan pengurusan tentu. Apabila berada dalam keadaan marah atau kecewa, dia mengalami kesukaran untuk menenangkan diri dengan sendirinya.